Jika kita ada your name, maka kita ada your letter. Tapi yang ini bukan filem After Sun Sky lah. Yang ini adalah filem animasi dari Korea bertajuk Your letter, your letter. Dia berasal dari manhwa karya Hyuna Cho. So dah tengok dah cerita ni, memang healing dan heartwarming lah. Korang suka cerita yang relax-relax, yang tenang-tenang, yang chill-chill, chill lah tengok cerita ini. Sebab itulah yang korang rasa sepanjang korang tengok lah. Dari segi backgroundnya, dari segi warna yang dipilih, dari segi OST-nya, lagu dia. Memang sepenuhnya slice of life. Dan cerita ni pasal Lee Sori. Lee Sori ni dilakonkan oleh Lee Soo Hyun aka Mew. Lepas tu dia sebenarnya baru saja berpindah sekolah disebabkan dia dibuli. Kenapa dia kena buli? Hanya kerana dia mempertahankan kawannya yang dibuli. Lepas tu dia pula yang kena buli. Dan bila dia pindah kat sekolah lain tu, kononnya macam nak mulakan hidup baru lah. Tapi sebenarnya dia macam lagi susah sebab dia traumatized. Dia pun macam bergelut lah untuk cari kawan, untuk sesuaikan diri kan. Asyik menyendiri saja. Dia tak macam dulu lah. Sampai satu ketika tiba-tiba dia terjumpa sepucuk surat di bawah mejanya. Lepas tu dia baca surat tu. Dan tak bagi tahu pun siapa yang tulis surat tu. Dalam surat tu dikononnya macam diintro lah pasal sekolah tu, pasal cikgu, pasal kawan-kawan di sekeliling. Seolah-olah berbicara dengan si Sori yang keseorangan ini. Lepas tu dalam surat tu dia ada juga letak clue-clue untuk cari surat-surat yang seterusnya. Jadi sepanjang filem ni memang dia terus mencari surat-surat seterusnya lah. Dia dah jadi macam kembara. So Sori just ikut saja apa yang disuruh dalam surat tu. So bila saya tengok cerita ni, dia macam buatkan kita macam terfikirlah siapa sebenarnya yang tulis surat ni. Dan apa yang surat ni sebenarnya nak. Lepas tu kadang dia terfikir juga, kenapa dia tulis surat? Kenapa dia tak WhatsApp je? Rupa-rupanya dia punya setting tu mungkin pada era yang mana belum ada smartphone. Semua waktu tu pakai public phone, pakai telefon rumah. Dia memang mengambil kenangan lah dari segi tu. Hantar-hantar surat dengan kawan, berbalas-balas kat raya. Sangat best lah waktu tu. Lepas tu satu lagi yang dia suka pasal cerita ni, dia tekankan pasal tentang kita berbuat baik pada orang. Bagi kita kebaikan tu kecil je. Tapi bagi orang lain mungkin kebaikan tu besar dan macam bermakna bagi dia. Dia macam menggalakkan kita untuk berbuat baik. Buat baik pada orang, layan orang baik-baik. Dalam ni pun ada pasal bully juga. Benda tu memberi kesan sepanjang hidup tau. Bukan sekejap je, bukan masa sekolah je. Tak payahlah nak ajarkan anak orang ya. Kamu belajarlah saja dek. Itulah antara pengajaran dalam cerita Your Letter ni. Suka sangat background dia. Sangat suka, sangat hijau. Memang elok untuk mata korang tau. Lepas tu lagu dia sedap gila nak mati. Lee Soo Hyun tu juga yang nyanyi. Korang tahulah suara dia sedap macam mana kan. Kalau korang minat Slice of Life, pastikan korang tonton Your Letter di kawasan TGV berdekatan anda.